It too. Is John Wick. You working again? No, just sorting some stuff out. Task your crew. How many? As many as you have. Hey, John. Back. I'm not afraid of John Wick. What's up guys, kembali ke channel Film Vibe. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita filem John Wick yang dirilis pada tahun 2025. Kisah ini dibintangi Keanu Reeves, Willem Dafoe, Michael Nyqvist. Filem ini menampilkan aksi mantap, plot teliti, dan tersedia. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita teruskan. Dalam dunia jenayah bawah tanah, ada satu nama yang sangat ditakuti. Nama itu bukan ketua mafia, bukan juga tentera elit, tetapi seorang lelaki pendiam yang kelihatan seperti manusia biasa. Namun bagi mereka yang mengenalinya, dia adalah legenda hidup. Mereka memanggilnya John Wick. Dan cerita ini bermula dengan satu kesilapan kecil. Kesilapan yang akan mencetuskan salah satu pemburuan paling berdarah dalam dunia jenayah. Kisah bermula dengan seorang lelaki yang memandu kereta klasiknya pada waktu malam. Dia kelihatan cedera parah. Badannya dipenuhi luka tembakan. Lelaki itu perlahan keluar dari kereta. Sebelum rebah di tanah, seekor anak anjing kecil duduk di sebelahnya, menemaninya dalam kesunyian malam. Lelaki itu ialah John Wick. Untuk memahami apa yang berlaku, kita perlu kembali beberapa hari sebelumnya. John Wick sebenarnya adalah bekas pembunuh bayaran paling berbahaya dalam dunia jenayah. Dahulu, dia bekerja untuk mafia Rusia yang diketuai oleh Viggo Tarasov. John terkenal dengan kemahiran tempur luar biasa. Dia mampu menghapuskan seluruh kumpulan musuh seorang diri. Dalam dunia jenayah, dia digelar Baba Yaga. Legenda mengatakan Baba Yaga ialah makhluk mimpi ngeri. Namun menurut Viggo, John bukanlah Baba Yaga. Sebaliknya, John ialah lelaki yang kita hantar untuk membunuh Baba Yaga. Tetapi semuanya berubah apabila John jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Helen. Untuk hidup bersama Helen, John membuat keputusan besar. Dia meninggalkan dunia pembunuh bayaran. John akhirnya hidup tenang bersama isterinya. Namun kebahagiaan itu tidak kekal lama. Helen jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kematian itu menghancurkan hidup John. Rumahnya menjadi sunyi dan hidupnya kehilangan makna. Tetapi beberapa hari selepas pengebumian, John menerima satu penghantaran misteri. Sebuah kotak kecil dari isterinya. Di dalam kotak itu terdapat seekor anak anjing comel bersama surat terakhir Helen. Dalam surat itu Helen menulis bahawa dia tidak mahu John hidup sendirian. Anjing kecil itu diberi nama Daisy. Walaupun masih sedih, Daisy sedikit demi sedikit membawa cahaya ke dalam hidup John. Suatu malam, John pergi mengisi minyak kereta klasiknya. Kereta itu ialah Mustang 1969 yang sangat rare. Di situ dia bertemu seorang pemuda Rusia yang sombong. Pemuda itu ialah Iosef Tarasov. Iosef sangat tertarik dengan kereta John. Dia menawarkan wang untuk membelinya. Tetapi John menolak. Penolakan itu membuatkan Iosef marah. Dia tidak tahu bahawa lelaki yang berdiri di hadapannya ialah pembunuh paling ditakuti dalam dunia jenayah. Pada malam yang sama,
Iosef dan gengnya menyerang rumah John. Mereka memecah masuk, memukul John hingga tidak sedarkan diri. Mereka mencuri kereta Mustang miliknya. Namun perkara paling kejam ialah mereka membunuh Daisy, anjing kecil yang menjadi hadiah terakhir dari isterinya. Apabila John sedar, dia melihat anak anjingnya terbaring tidak bernyawa. Saat itu, sesuatu dalam diri John berubah. Lelaki yang cuba hidup tenang telah hilang. Yang tinggal hanyalah legenda pembunuh bayaran. John membuka lantai rumahnya. Di bawah lantai itu terdapat kotak rahsia. Kotak tersebut berisi senjata api, peluru, dan shilling emas khas dunia pembunuh bayaran. Dengan perlahan, John bersedia kembali ke dunia yang pernah ditinggalkannya. Sementara itu, Iosef membawa kereta curi itu ke bengkel mafia. Pemilik bengkel itu segera mengenali kereta tersebut. Apabila dia mengetahui kereta itu milik John Wick, dia menampar Iosef dengan kuat. Iosef yang marah terus pulang dan mengadu kepada ayahnya. Ayahnya ialah bos mafia Rusia, Vigor Tarasov. Apabila Vigor mendengar nama John Wick, dia terus terdiam. Dia tahu anaknya baru sahaja membuat kesilapan terbesar dalam hidupnya. Vigor segera menghantar pembunuh bayaran untuk membunuh John. Tetapi mereka terlambat. John Wick sudah kembali. Dalam satu adegan brutal, John membunuh semua pembunuh yang dihantar ke rumahnya. Dari situ, seluruh dunia jenayah tahu satu perkara. John Wick kembali memburu. John kemudian pergi ke hotel khas pembunuh bayaran. Hotel itu ialah The Continental. Hotel ini mempunyai peraturan ketat. Tiada pembunuhan dibenarkan di dalam hotel. Semua pembunuh bayaran menghormati peraturan itu. Di sinilah John bersedia untuk perang yang akan datang. Welcome home, John. Vigor meletakkan hadiah besar untuk sesiapa yang dapat membunuh John Wick. Akibatnya, ramai pembunuh bayaran mula memburu John. Tetapi mereka semua membuat kesilapan yang sama. Mereka meremehkan John Wick. Satu demi satu, mereka jatuh di tangan legenda tersebut. John akhirnya menemui lokasi Iosef, iaitu sebuah kelab malam mewah milik mafia. Adegan ini menjadi salah satu aksi paling terkenal dalam filem. Dengan senjata di tangan, John menyerang kelab itu seorang diri. Puluhan pengawal bersenjata cuba menghentikannya. Tetapi John bergerak seperti mesin pembunuh. Setiap peluru dilepaskan dengan tepat. Setiap musuh dijatuhkan tanpa belas kasihan. Selepas pertempuran panjang, akhirnya John berjaya menemui Iosef. Iosef cuba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dengan satu tembakan, John mengakhiri hidup lelaki yang memulakan semua ini. Namun cerita belum berakhir. Vigor sendiri datang untuk membalas dendam. Mereka bertarung dalam pertempuran terakhir yang brutal. Akhirnya, John Wick berjaya mengalahkan Vigor. Legenda itu menang sekali lagi.
Walaupun cedera parah, John berjalan ke sebuah klinik haiwan. Di sana dia mengambil seekor anjing yang hampir dibunuh. Dengan anjing baru di sisinya, John berjalan perlahan ke arah malam, seolah-olah cuba memulakan hidup baru sekali lagi. Tetapi satu perkara kini pasti, selagi dunia jenayah masih wujud, nama John Wick akan sentiasa menjadi legenda. Sekian tamat sudah cerita ini. Kalau korang suka dengan cerita-cerita filem yang menarik, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe guys. Sampai jumpa lagi di next video. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat dan jaga ibu bapa, jaga isteri dan anak-anak. Bye-bye. Assalamualaikum.